Datuk dan seorang ayah kan sekarang. Datuk ni ayah yang Asian ke atau Western? Saya Asian lah. Orang kampung. Saya ni lahir kat Felda. Jadi kalau you tengok saya dalam video tu nampak macam pergi ke kebun. This is memang saya punya real life lah. Memang saya orang kampung, bahkan duduk bersila. Saya lahir pun kat Felda. Felda ni biasanya macam orang, bukanlah orang senang. Memang asal orang susah lahir kat Felda. Jadi memang saya menerapkan anak-anak saya ni style campur. Kalau lah Bella ni ditakdirkan menjadi seorang tour guide. Sebab Bella ni macam ikon Sabah. Semua orang Sabah memang support Bella. Boleh bakal kau. Jadi Papa nak tanya dengan Bella. Kalau Bella jadi tour guide, ke tempat mana yang Bella nak bawa untuk orang pergi melawat ke Sabah? Ada Gunung Kinabalu, Kundasang. Ni tempat-tempat yang sangatlah famous. Ataupun Sempurna, pulau yang sangat cantik. Yes. Apa pengalaman paling best yang korang tak akan lupakan sepanjang korang jadi ambassador Shopee? Pengalaman yang tak boleh Papa lupakan ni jujur Bella dengan nama Allah. Bila Papa nak balik awal? Tu kau carut aku. Papa ni dah beberapa kali jugalah jadi ambassador brand international juga. Adalah. Alhamdulillah. Taklah banyak Bella. Mega lah. Tak apa. Ni this is about you. Yes. Tapi Papa memang teringat jadi orang kata wajah Shopee. Sebab Papa suka dengan lagu Shopee. Shopee. Bila dengar lagu tu macam aku rasa macam aku dihantui dengan lagu Shopee. Dan kenapa lagu ni muncul? Dan bila Papa tengok orang yang iklankan tu, kenapa orang iklan tu cuma over lagi. Dan saya selalu imagine saya akan berada di situ. Okay. Macam Bella pula, of course Bella dapat tahu dengan Datuk Alif dia boleh ke menari, tapi sebenarnya bukan boleh. Sebab lagi Bella waktu menari dekat lagu raya dulu, Bella tahu dah tak boleh berjoget. Tak boleh. Tapi benda tu yang seronok lah. Macam Datuk pun tanya Bella, tak penat ke? Sebenarnya kita, to be honest, memang bila tengok jadual memang penat. Tapi bila kita dengan sparring yang betul, kita tak rasa kepenatan tu. Kalau korang boleh tukar antara korang berdua dalam masa sehari, apa benda yang korang nak tukarkan between korang berdua? Okey, maksudnya aku jadi Bella lah sekarang ni. Kalau saya dalam sehari je. Sehari. Okey, kalau sehari pertama tak nak syuting, penat, rimas nak kumpul korang ni, aku nak rest dengan anak aku. Ni kau tanya sorry kau tanya tak seorang, aku rimas. So Mr. S tak boleh lah. Tolong jangan campur adukkan personal dengan ni. Please respect Hello. Kau tahu tak ini artis? Ini kalau I jadi Bella lah. Minta maaf banyak Okey. Okey, Bella pula jadi Datuk. Kalau saya jadi Datuk Ali, saya akan gunakan duit saya untuk ke arah yang jauh lebih baik daripada panggil orang-orang yang tak sepatutnya. Kan? Marah betul ni orang tu